Okey, kita pergi pada soalan 12. Rajah 8 menunjukkan 3 pentagon. So, kita ada EFGH. So, EFGH yang ni ya. EFGH. Okey. Dan kita ada KLMNP. KLMNP yang kecil ni. Dan yang besar tu lah. KQRST yang besar sekali. Okey, dilukis pada satu satah kartis. Okey, pentagon KQRST ialah image. Maksudnya yang besar ni ialah image. Okey, so jadi shorten sikit. Yang besar ni ialah image. Okey, bagi pentagon EFGH di bawah gabungan penjelmaan VU. Okey, pelajar take note Kalau VU mesti cari U dulu baru cari V. Okey. So, mesti cari U baru cari V. Senang je soalan ni. Huraikan selengkapnya penjelmaan. Okey. Macam mana kita dapat nak jadikan ataupun sebenarnya kalau cikgu besarkan dia jadi macam ni. Macam mana isu dia objek jadi image. Okey, di bawah penjelmaan UV. So, U dulu baru V. Okey, so sangat mudah soalan ni. So, kalau kita tengok dekat sini, macam mana objek jadi image. So, dekat sini yang cikgu nampak ialah putaran lah. Putaran. Okey, so cikgu tunjuk sikit. So, macam mana objek jadi image. So, cikgu tunjuk kat sini. Ni ialah objek. Pelajar nampak dekat sini objek ni dia putaran ni. Okey, so putaran ni 90 darjah. Lawan arah jam. So, dia akan jadi macam ni Ni gambar dia. Okay, kalau cikgu detailkan lagi, dia menjadi macam ni lah. Okey, jadi jawapan dia. So, putaran. Okay, 90 darjah. Lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Pada pusat. Pada pusat ni sangat penting. So, sekarang ni dia lawan arah jam, dia pusing macam ni. Okey, pusing macam ni. Okey, pelajar pilih je satu titik. Pilih satu titik yang mana dia berputar tu lah. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat sini Okey, cikgu pusing balik gambar dia. Cikgu balik pada asal dia macam ni. Ini gambar asal dia. Okey, so gambar asal. So, dia akan pusing, dia jadi macam ni. Okey, so pelajar nampak H dia tu lah. Titik H paling senang. H akan jadi V. Okey, kalau kita pilih titik lain, J akan jadi P. Okey, J jadi P. So, sekarang ni lawan arah jam. So, cikgu pusing So, yang ni akan jadi P. So, lawan arah jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 akan bahagi dengan 2 dapat 3. 3 kira daripada bucu lah. So, 1, 2, 3. So, pusat dia ialah 0, 0, 1. Pusat 0, 1. Okey, so settle. Putaran. Okey, seterusnya selepas putaran akan berlakunya pembesaran lah. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini berlakunya pembesaran. Okey, so dia akan berlaku pembesaran macam ni. Dia akan jadi gambar macam ni lah. Ini pembesaran. Okey, so jawapan dia pembesaran. Okey, pembesaran. Mesti ada perkataan faktor skala. Faktor skala. Faktor skala ni formula dia K sama dengan image bahagi objek. Image ni yang besar. Objek ni yang kecil. So, kalau cikgu ambil straight ni, yang straight ni 1, 2. So, image ni 2. Bahagi dengan objek dia berapa kat sini? 1. So, faktor skala 2. Pada pusat. Okay, nak cari pusat ni mesti cantum semua bucu lah. Cantum je bucu ni. Cantum S dengan N. Cantum je.
So, kita akan dapat pusat dia, pusat. Okey, sangat mudah soalan ni. Untuk soalan seterusnya, kita tengok soalan B. Diberi pentagon KQRST. So, yang besar ni. Okey, mewakili suatu kawasan yang luas dia 256. So, yang besar ni 256. Okey, maksudnya image dia lah. Yang besar ni kan image. Hitung luas kawasan yang berduri. Okey, untuk soalan, untuk tajuk ni kita guna formula IK2. So, formula ni pelajar kena ingat lah. So, image dia berapa? Image dia 256. K dia berapa? Faktor skala tadi? Faktor skala dia 2. So, 2 kuasa 2 darab dengan objek baru kita dapat. So, 256 bahagi dengan 4. So, kat sini 256 sama dengan 2 kuasa 2, 4. Objek ni cikgu andaikan X lah. Jadi, nak cari X, 256 bahagi dengan 4. Dengan kalkulator. 256 bahagi dengan 4. So, pelajar akan dapat 64. So, 64 ni ialah objek lah. Maksudnya, X sama dengan 64. 64 ni ialah objek. So, soalan ni nak kawasan yang berlori. Maksudnya, 256 tolak 256 tolak dengan 64. So, kita dapat kawasan yang berlori. So, 256 tolak dengan 64. Okey, so akan dapat 192. Maksudnya kawasan blue red ni ialah 192. Okey, itu sahaja.